Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Contoh, khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Boleh faham cerita apa? Itu maksud cerita apa? Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'an fa akhraja fihi minats thamarati rizqan lakum. Boleh? Itulah dia mencuri nafas. Ya innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dia mencuri nafas tengah-tengah baca. Okey. Hukumnya adalah haram dan berdosa. Jangan buat. Sesiapa yang membaca Al-Quran, ketika dia tak berhenti, dia terus saja, kemudian dia curi nafas, hukumnya haram dan berdosa. Begitu juga dia baca terpergi dan tercekik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kenapa? Haram dan berdosa, jangan buat. Pertama, nanti sebutan atau marah tak betul. Yang kedua, bila jadi hukum guna tak boleh buat 2 rakaat. Boleh. Contoh, sebab ini dia 2 rakaat, tapi oleh kerana ini nama apa dah potong. Satu saat tadi, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Bila pun awak cari nafas, akan berlakunya nun lazimah, tapi nun lazimah tak keluar sebab ada potong. Qul alaihim, sebabnya qul kan nampak bunyi qul alaihim a'antar, berlakunya hukum fakih. A'antartahum, bila waktu nafas a'antartahum, hukum fakih hilang dong, tidak ada guna. Itu sebabnya hukumnya adalah haram dan berdosa. Penyelesaiannya adalah berhenti. Kita nafas tak semua tak sama. Ada yang panjang, ada yang setengah-tengah, ada yang pendek-pendek. Kenapa? Nafas tak panjang. Kenapa? Sebut. Tenang saja. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Walaupun 4 kali berhenti, tapi tidak haram dan tidak berdosa. Walaupun 4 kali berhenti, ada syaratnya. Berhenti di tempat yang betul. Walaupun 4 kali berhenti, selain daripada berhenti di tempat yang betul, okey, nak mula bacaan di tempat yang tidak tempat yang betul. Tak boleh berhenti sebarang-barang. Nanti diajar wakaf yang mana yang sesuai. Wakaf yang mana wakaf okey, wakaf buruk tak boleh wakaf. Wakaf yang mana bukan wakaf biadab. Semuanya kita belajar. Okey, supaya ilmu al-Bani di dada kita ini dimanfaatkan.
Semua mesti jadi asal walaupun dah tu aku ni nak belajar dan aku ni nak mengajar. Paling kurang pun mengajar anak-anak yang betul. Ada satu guru pernah kata saya, oh macam mana mengajar tu? Saya marah-marah sebabkan tak betul. Salah ni. Dia marah anak-anak murid dia. Sebutan yang tak betul yang dimarah pada anak murid. Dia datang ke saya, sebutan itu yang saya betulkan. Tapi selama ni saya marah pada anak saya, Ustaz tak betul. Awak yang tak betul. Awak nak mengajar kenapa? Sebab awak mengajar dia tak betul. Awak marah